Besok 30 hari bulan, saya ulangi, besok 30 hari bulan ialah waktu untuk Menteri menggulung, Menteri MITI. Jadi ada apa soalan boleh kemukakan besok. Satu lagi ingatan saya, take my word for this. Siapa-siapa juga sama belah sini atau belah sini yang menghina pejabat awam, I will take action. I will take action. Anda boleh komen tentang ahli politik. Do not. Jangan komen lagi, dengar dulu. Jangan sebut, jangan kutuk, jangan. You nak tanya menteri kita tidak puas hati terhadap itu lain. Jangan hina pejabat awam. Period. Macam duduk semua duduk, please. Reminder saya, anda boleh kritik menteri, anda boleh kritik timbalan menteri. Jangan kaitkan penjawat awam. That's what I'm saying. If that sentence too plain you don't understand, I'm so sorry. Jangan tanya saya. I am telling you now. Apa lagi pula? 18.1 Tan Sri Yang Ketua. Ya. Ya, selari dan senada dengan Putrajaya, saya dah hantar usul semalam dan saya harap kalau Tan Sri boleh bagi persidangan khas, esok Menteri MITI bagilah seluas-luas masa supaya kami boleh grill dia sampai kami puas hati. Setuju semua? Rakyat nak tahu. Rakyat nak tahu jawapan terperinci setiap butiran perkataan koma dan istilah syal itu sendiri. Kita nak tahu. Jadi perlu Tan Sri, rakyat ni setuju. Permintaan itu bukan ditujukan kepada menteri, permintaan itu ditujukan kepada saya. Bolehkah yang berhormat Speaker mempertimbangkan? That should be the ayat. Ya. Tan Sri Di-Pertua, bolehkah Tan Sri mempertimbangkan usul saya? That's good, Sultan. Terima kasih, Tan Sri. Yang baik.